Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin fi mahkami kitabil mubin al-hurril miyamin bil hujjati wad dalili wadihil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para tengku-tengku dan ibu-ibu majelis taklim Bidanyo, dayah pondok pesantren An-Najatul Ashraf yang sama-sama Bidanyo mengharapkan kemenangan untuk mencapai sabuh kemuliaan. Makaji dayah tanyonyo tabuhnan dengan An-Najatul Ashraf. Makna An-Najah yang kemenangan, makna Ashraf kemuliaan, berarti menangnya pemulia danyo. Baik sampai menang hana mulia. Ramai jina orang menang tapi hana mulia. Jet kepak kecil ilit di masyarakat. Menang pil cik sung. Pil cik sung. Pilihan kecil langsung. Pil cik sung. Menang tapi hana mulia. Calon anggota dewan menang tapi hana mulia. Menang tapi dicaci oleh masyarakat. Bak janji bereh tak tapi duduk tak tenang. Menang lu nak wakah hang taku pi. Nya hang taku lu nya. Ya kan? Berarti menang tapi tidak mulia. Cuma tanya walaupun tempat tanya bacut, mudah-mudahan tanya malamnya melalui tablet bacut alimai Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab tabutnya dajit pemenang dari Allah Subhanahu wa taala, ahli menang tanya pemulia dari Allah Subhanahu wa taala. Nyangka. Jadi yang kau likut Selasa yang kau likut karena kesimpulan bak ditanya bahwasanya hukum itu terbagi kepada 3. Yang pertama hukum akal. Hukum akal itu naleboh perkara cip. Pertama wajib. Wajibnya wajib berakai ditanya. Makna wajibnya barang yang tidak boleh pada akal oleh tiada sesuatu tersebut. Hanjut berakai ditanya kehana sesuatunya. Apakah Allah Ta'ala itu ada wujud? Makna wujud itu ada. Maka han ikap berakai ditanya kehana Allah Ta'ala. Han fikir dah akai ditanya, oh takkan Allah Ta'ala dan hana. Pakan karena akai tanya kadih jikalan nyoban mandungnya gepegat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hana mungkin yang pegatnya hana. Barang yang kena pegat tanah. Yang kesimpulan wajib yang kau likut. Artinya han terima oleh akai ditanya. Makna itu wajiblah berakai ditanya. Allah Ta'ala itu ada. Yang ke makna wujud. Maka wajib pakai ditanya kena Allah Ta'alanya. Kemudian mustahil menancit. Haikaplah akai ditanya. Sifatnya ba Allah Ta'ala. Tak pegah Allah Ta'alanya bodoh. Hailuklah akai ditanya mustahil. Itulah le akai ditanya. Menyata pegah Allah Ta'ala bodoh. Tunggu hanjit alamnya. Hana ditanya menyak terpegah Allah Ta'ala itu bodoh. Maka itulah lah kaitannya. Han terima lah kaitannya. Oh terpegah Allah itu bodoh. Maka bodoh itu sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dia akai kitanya.
Yang kesimpulan yang kedua. Kemudian harus tabah tu. Atas lebar mana? Wajib, mustahil, harus. Makna harusnya mungkin. Boleh jadi Allah menjadikan, boleh juga tidak Allah jadikan. Matanya kana bagaimana? Tetap itu mungkin maknanya. Harus Allah Taala. Tanyanya pada yang harusna walaupun kana. Nah tanyanya baakai ditanya je hana wajib Allah Taala, hana mustahil Allah Taala. Oh gepena ditanya. Yang mana harus Allah Taala. Dia ada dua. Ha? Dia. Ngatra. Ya dibaca mereka. Ya macam-macam dia. Dibaca tak pegang dah ya kan. Yang benar mati. Yang kena kesimpulan mati. Alhamdulillah. Karena kesimpulan wajib mustahil harus sebab mandumnya ilmu akal. Yang kedua hukum syara, ilmu basyara. Nah wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Yang hukum fikih. Wajib kan wajib Allah Taala. Wajibnya berhukum syariat. Berarti berdosa apabila meninggalkan, berpahala apabila dikerjakan. Itu wajib pada hukum syariat. Haram lagi wajib, berdosa kalau dikerjakan, kemudian berpahala kalau ditinggalkan. Yang haram berarti masyariat. Kemudian sunat. Sunatnya berpahala kalau kita kerjakan. Makruh tak tinggal. Apa puji. Tak tinggal. Kemudian lawannya makruh. Makruh itu berpahala kalau kita tinggalkan. Kan? Nyata kubut hana berpahala. Kemudian yang kelimanya mubah. Makna mubahnya harus jid. Makna harusnya jid tak kubut jid han. Oh tak kubut hana bijuk pahala. Oh tak tinggal pun hana bijuk besar. Yang harus dalam hukum syariat. Harus dalam hukum syariat. Kemudian hukum adat. Naput bawah perkara. Pertama mengikat ada dengan ada. Barang yang na dengan yang na. Na kita pegang malamnya, na tro dengan tebak, na pajabu, na bandua. Jadinya di golongan na temayang, na puata, na jemecu, na. Golongan na. Mati boleh pegaku. Na ino, na di pakai, na tro tebak, na pajabu. Ini contoh. Yang kedua mengikat ada dengan tiada. Nadir dengan tebak hana pajabu. Bunuh na bandua. Nakro, pakai nakro, bak na pajabu. Jino na tabo, hana tabo. Pakai nadir, karena hana pajabu. Yang hukum adat berarti. Walaupun na tidak dua, yang tro hana pajabu. Nah yang tro hana pajabu yang itu kita ada. Kemudian yang kila mengikat tiada dengan ada. Ya kan? Mengikat kan? Yang tiada dengan ada. Contoh hana dengan ada, ya kan? Hana ilmi, ya kan? Oh, menyahat mandua hana. Menyebab tiada dengan tiada, hana ilmi dengan hana tabur. Ya kan? Tiada hangus dengan adanya air. Hana angoh menyonai. Angoh. Mikat hana dengan na. Hana angoh sebab nai. Ai tagumpu. Tagumpu ni. Hana angoh sebab nai. Banyak tu aja angoh. Yang macam nai hana angoh loh. Orang kata berarti hana mengikat hana dengan na. Hana angoh dengan sebab nai. Ini hukum adatnya. Biasa je ni lagi. Pakai na luka karena na tikin yang tajam. Kemudian pakai hana luka, ya kan? Karena hana tikin yang tajam. Lagi-lagi Allah. Yang adat menang. Berarti adatnya ada dengan tiada, kemudian balik tiada dengan ada, kemudian tiada dengan tiada. Ini hukum adat.
Kembali kepada hukum akal benar. Wajib. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat wujud. Makna wujud yang ada cipta Allah taala. Betul lah ke dekat Cina Allah taala. Cina. Kat Cina ada. Berarti yang paling kecil ada, memang ada Allah taala. Maka nanya na ba'dat kan na ba'tiput. Enggak gua Allah. Wujud tiput. Maksud wujudnya wujud zat, kan wujud sifat. Wujud zat diri Allah taala. Makna ada ini adanya Allah taala, dra Allah, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kan sifat ini. Kan wujudnya wujud sifat, tapi wujud zat. Mai tanya juga tu wujud kan sifat Allah taala wujud kita maka kan sifat waktu. Tanya juga. Nya sifat 20 ya kan. Cuman sifat Allah taala yang wujud. Makna wujud zat, kan wujud sifat. Maka yang wajib wujud itulah zat Allah. Maka wujud itu sifat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena zat Allah taala hadir takalan, maka kebetulilah dra Allah taala itu dengan wujud sifat. Wujud nan kepul ke sifat nanti. Karena hadir zat Allah taala, maka wujud ada itu adalah sifat Allah taala. Hakikat wujud itu wujud zatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuba ada pegah ya. Yang ke lagi ya? Membejet tu. Cuba ada pegah ya. Wujudnya yang dipegang wujud, makna wujud itu ada. Ada itu ada zat. Allah Ta'ala nya zat Allah Ta'ala itu ada. Zat yang wajib wujud. Menyo zat tanyo i apui angin tano zat tanyo nya hana wajib wujud. Mungkin wujud. Mana mungkinnya hanjit jitna jithana. Tapi punya wajib wujud hanjit han Allah itu benar. Nya makai. Maka wujudnya wujud zat. Hanjit han zat Allah Ta'ala itu wajib ada. Hanjit han. Makai kita. Maka wujudnya wujud zat. Kan wujud sifat. Yang baik mencawa tu. Memang wujudnya sifat. Yang mencawa becuk nah. Wujudnya wujud zat. Memang wujud itu sifat. Wujudnya idam ba'dat Allah Ta'ala. Lagi putih. Baklon pegang kembali. Putih, baju putih lonyo. Nak kan hidup bak ija. Menyo hana ija hana padu, maka sifat putihnya idam ba'dat bak ija. Maka sifat na Allah Ta'ala nya hidup bak zat Allah Ta'ala. Maka nanya sifat zat, wujud zat. Kan wujud sifat. Aku je kentang tak aku ulang bani bengai tak tu. Yang kebuka tahun bilang tu. Ya bang? Nada, riput, buat, rumah, kapur bawah na. Kau mana? Eno yang boleh pegang wujudnya apa? Wujud zat. Berarti adanya wajib. Wajib wujud zat Allah Ta'ala. Ya, benar. Wajib wujud zat Allah Ta'ala. Gimana pegang? Maka yang nanya zat, yang adanya zat Allah Ta'ala yang wajib. Atau wujud itu sifat wajib. Kan sifat mustahil. Yang mustahil lawannya kan Adam. Tiada zat Allah Ta'ala hana. Maka Adam itu Adam zat. Yang mustahil ketika terpegang Allah Ta'ala hana. Diri Allah, Allah. Maka wujudnya sifat nafsiyah. Kan salbiyah, kan ma'ani, kan ma'nawiyah.
Nya ke sebab lu pegah wujud itu sifat nafsiyah. Nafsi itu diri doa Allah Taala. Nazat. Lagi tanya, nazat. Nadro tanya. Maka wujud Allah Taala itu wujud zat. Wajib berakai, kan? Berakai kitanya Allah, zat Allah Taala yang wajib berarti. Zat yang wajib wujud. Menyatanya pun zat yang mungkin wujud. Makna mungkin pun jidna zat tanya, jid hana. Tebak hana pengaruh berakai tanya. Nalul raya pun pengaruh berakai mahana. Allah Ta'ala pengaruh. Hana Allah Ta'ala, hana alamnya. Raya pengaruh. Aku kering. Hana tanya, hana persoalan. Anak tak ida. Hana faedah, hana tanya, hana manfaat bago. Hana api hanjit ke mudarat go. Tapi punya Allah Ta'ala hana. Nak kalilah apa punya hana. Naknya wajib berarti. Wajib nak Allah Ta'ala. Sebabnya kana. Hana mungkin nak keduanya. Punya hana ataupun. Punya hana ataupun lah. Yang berarti zat Allah Ta'ala. Diri yang Allah Ta'ala itu wajib wajib ada. Mati aku sinazat. Harus nazar ilaih. Hati baru. Wuduk sifat ada. Karena sifatnya berhajat kepada zat. Walaupun zat ada tu. Zatnya pun zat yang kadim, yang azaliyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang kadim, kadimah bukan kita ni, kan? Zatiyah, kadimiyah, yang azaliyah kita tu. Baca tahu yang lebih kurang makna kadim dengan azali. Nurul ada teh. Teh aja. Lagi dua, satu lagi. Kata Nagawak ng kuaan po. Apa hanya tampon. Susu ya. Nah, kiban deh. Nyo paham nyo leh, kan? Kita buat apa ni? Biar dia tak wujudlah leh wujudnya. Maka nyo wujud zat, kan wujud sifat. Walaupun wujud itu satu sifat. Kamu pegang ada itu draw Allah Ta'ala zat. Yang kamu pegang. Dia dah peluk, peluk habis. Ni mau pupung habis habis. Yang kerja wujudnya sifat nafsiyah. Pakan kepenan sifat nafsiyah karena wujud itu ada diri nafsunya diri. Draw Allah Ta'ala. Maka naknya draw Allah Ta'ala akan populasi cit zat draw Allah Ta'ala. Yang kepenan dengan sifat nafsiyah kan sifat salbiyah ma'ani apalagi ma'nawiyah ke. Berarti wujudnya wujud zat. Maka zatnya ke nafsiyah dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hana mungkin doa Allah Ta'ala menyo Allah hana fikirlah kayak kita nyo. Pakai pancara na alamnya. Hana mungkin na kedo. Mungkin HP nyo na kedo. Tungku rahmat na kedo. Mata buka WT kena lama boy nak. Buka lain kan ada kurang roti nak. Ni kan nak kena nak. Kau pernah tahu tidak kena mungkin. Berarti ada orang menjadikannya. Siapa menjadikannya? Allah Ta'ala. Maaf lupa hama. Berapa nah? Jadi lah je. Nyangka ya. Nyo yang boleh pegang apa no? Nyo wujud zat. Nyo cik baca je. Wujud zat. Zatnya zat yang kadimiyah, kadim. Azaliyah bukan kadim. Mana kadimnya? Jika awaina la awalalah hana awai baginya Allah Ta'ala. Ini makna kadimiyah. Azaliyah lagi anjit. Azaliyah dan sesuatu yang hana awai. Draw Allah Ta'ala hana mawai. Nyatanya wujud tanya ada kita diawali oleh tiada.
Awal ke hana tanya, duduk ke puna. Berarti ada kita itu diawali dengan tiada. Allah Ta'ala la awalala. Hana awal, cikana Allah Ta'ala. Itu kadimiyah. Kadimiyah, zatiyah, yang kadimiyah, azaliyah dalam 3 tip. Makna azaliyah yang sesuatu yang hana awal baginya Allah Ta'ala. Itu makna azaliyah. Azalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana azalinya ba'da Allah Ta'ala. Kalam azali, kalam roh Allah Ta'ala. Kalam yang zati, dirinya Allah Ta'ala secara kalam nafsi. Macam tahu. Beda ibarat kita. Yang ini banyak nak enak tadi. Punah kemudian yang enak. Anak ucih yang nyo. Matinya karena kesimpulan wujudnya wujud zat kan wujud sifat. Walaupun sifat wujudnya satu sifat daripada sifat 20. Wujud kan tipe 20 kan. Nah tipe 20. Wujud, hidam, bakam, sampai mutakalimun, nah tipe 20. Walaupun wujudnya sifat 20, tapi wujudnya kan wujud tipe, tapi wujud zat. Yang bedakan macam-macamnya. Yang tatuhi Allah Ta'ala. Menang. Cepat-cepat. Atik-atik lah ya. Cepat-cepat je. Berat-berat. Berat mengkalut. Berat ke? Berat dah mengkalut. Ada 2 pupuk. Berat mengkalut. Nantinya duga halo. Tiba-tiba tak bumbung. Jangan ke duga halo mati. Dibaca bumbung. Nanti duga halo mati. Dengar? Ulang lo. Kah. Nyokol sifat yang wajib. Alifan. Alamat. Nya sifat 20. Nya sifat yang wajib ba'akai ditanya tentang sifat Allah Ta'ala. Yang pertama wujud. Kepegang wujud tu yang wujud. Makna wujud tu ada. Siapa ada? Zatnya Allah Ta'ala. Jika dia orang takkan La ilaha illallah. Yang lainnya kan nafi. Nafi. Boleh penafinan. Jadi habis penafinan. Nya habis nafi dengan Allah Ta'ala. Jadi tetap zat Allah Ta'ala yang terpenafi kan? Tuhan yang hana berhak disembah. Sementara Allah Ta'ala yang ke Tuhan yang berhak disembah. Maka wujudiah ya, wujudnya maka lamda nafinya itamong limong boh. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsih. Berarti belakang wujud. Ada Allah Ta'ala, hanya tak penafi. Habis bermandu la ilaha illallah. Berarti zat Allah Ta'ala benarnya. Kejut makna wujud ini wujud zat Allah Ta'ala. Makna ada itulah dirinya Allah Ta'ala itu ada. Mati kesimpulannya itu angka pegang wujud Allah Ta'ala benar. Berarti Allah Ta'ala benar. Anding kat kanan ada kat rumah dah. Mulu dah. Berarti kesimpulan di Allah Ta'ala wujud bukan wujudnya wujud Allah Ta'ala-nya Allah Ta'ala enak itu. Baik banyak nak fikir. Takut logo penuh. Jangan hayut dah logo penuh. Okey apa? Berarti wujudnya makna wujud itu kan ada. Ada itu ada Allah Ta'ala enak mentawati. Adanya Allah Ta'ala. Yang makna wujud. Bak sifat wajib. Berarti pun wajib bak kaitannya Allah Ta'ala.
Karena wujud pun itu ada. Maka hanjihan Allah Ta'ala nya hana. Sebab apa? Itulah le akal kita nya apabila Allah Ta'ala nya hana. Itulah le akal kita nya. Maka nyo bermandung kana. Yang dipuji oleh Allah Ta'ala kana. Maka wajib akal kita nya Allah itu wajib ada. Nyan benar nanti. Berarti nan wujudnya mana wujud itu ada, berarti adanya Allah Ta'ala. Naile. Ban. Kadang nak kamu tanya, dia tanya. Amal itu maya. Mana you? Bismillah. Ya, gimana? Pernah kamu tanya tentang Allah Ta'ala? Hanya uji yang nyu. Ya. Ya Allah tu Maha Kaya. Maha Kaya. Pakan tipe lah cuma 20, bukan lebih. Ya, betul. Betul tak, Cik? Kaya. Allah. Allah kan Maha Kaya. Pakai 20 tipe kita. Padahal tipe Allah kan 20. Cukup lah tipe Allah Ta'ala. Hani dah bila dengan jaga tanya, hani belum akhirnya. Payah buat jaga buat akhir kan. Jaga waktu akhir waktu dulu. Hani dah bila. Begitu banyaknya sifat Allah Ta'ala. Pakai 20. 20-nya yang wajib katuri untuk sah iman tanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi Nabi terhitung 20 foot lebih. Nabi banyaknya Nabi 124,000 orang. Nanti bertanya berapa orang. Mereka manusia. Dia 24 ekor dia lain. Nanti lain. Apa boleh pegang? Nabi terhitung 20 foot lebih dari Nabi. Rasul ada satu riwayat mengatakan terhitung belah roh, na riwayat lain terhitung belah roh, na riwayat lain terhitung 15 roh Rasul. Yang wajib kita imani, wajib tatui nya 25 roh Nabi. Untuk pun 25 nya nak sah iman tanya kepada Nabi dan Rasul. Supaya sah iman tanya, dah ke iman kena nambah, termasuk iman kepada Nabi dan nak sah iman kepada Nabi dan Rasul, wajiblah kita ketahui 25 Nabi dan Rasul. Kita Allah Ta'ala putbah Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran putbah. Wajib kata put untuk sah iman tanya kepada kita. Menyebutbahnya hana daturi han sah iman tanya kepada kita. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran bertaturi lagi kita nyoput bawah kitabnya. Supaya apa? Supaya sah iman kita kepada kita Allah. Malaikat kan merebel malaikat. Tapi yang wajib tepu boleh bawah dipuluh bawah. Malaikat merebel, wajib tepu bawah untuk pu supaya sah iman kita kepada malaikat. Menancit tipe 20 benar. Sifat Allah Ta'ala itu sangat banyak. Ya kan? Mapakan 20. Nak sah iman tanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti untuk sah iman tanya cukup kita ketahui 20 sifat. Nyal menang berarti. Itu terapih dah. Alhamdulillah betul je. Untuk sah iman tanya berarti. Padahal le lain mana je tepung. Karena nam dan kot kan sah atau tidak sahnya iman kita. Jadi untuk rahmat, untuk efat yang wajib tipu yang tipu 20 apa ini? Nama-nama malaikat tipu bawah serta pekerjaan wajib tipunya untuk sah iman kepada malaikat. 25 roh Nabi Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib tipunya. Wajib tuwi dah yang mengenal mereka tersebut.
supaya sah iman kita kepada para nabi dan rasul. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, boh kitabnya wajib tupunya untuk supaya sah iman kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat dengan cik wajib patih dia. Wajib tak tipu lagi bagaimana huru hara alam kubur, kan yang gaib sehingga tapi masuk surga ataupun masuk neraka, bukan tipu lagi tanya supaya sah iman kita kepada hari kiamat. Menancit but tanya yang buknya, bukan tipu lagi tanya but Allah Taala. Kan? Amah pegahnya kau dicok nak goi kabut Allah Taala. Dah hanya cik benar. Memang hakikat buat Allah Taala. Tapi hanya pegah ya kan. Alah kau dicok. Dicok nak goi kan pegah mah cika gerak Allah Taala. Kan? Nyah hanya ke nyah hana-hana jo nyan. Walaupun Islam ilmu tanya nyan dari Allah, tapi hanya tak ke nyan tanisbahkan, tabangsakan but yang hana jo nyan ba Allah, ba but Allah. Memanglah ilmu tanya but Allah. Tapi secara syariat nyan hanya tak pegah hanya mati but Allah habis. Nyan but tanya. Ni biji nak kami yang berata yang hana ge nyan datang di ulun, yang ge nyan datang daripada nyan pegah rego, kan? Yang ge-nya datang daripada Allah, yang hana ge nyan datang dari ulun tuan kira. Maka laki maaf Allah Subhanahu taala, dan laki ampun Allah Taala, laki maaf bak manusia. Kalau ini betul kau. Nanti berarti yang paling pegah berarti walaupun nyan untuk pu tak tepu nyan yang naga nyan datang kepada Allah supaya sah iman tanya kepada qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti menyangkut dengan iman, sah iman. Nak tengok yang mai. Nak tengok yang mai. Oh, Tidak ni. được. Tốt rồi. Kena kita tengok mak ayah. Dah ni lagi nak. Qua nữa. Nah, kerana kemudiannya, puna kemudiannya, jut yang juga nak pun, hanya mencih yang lain jut cik, tak fokus tak ini, pening mayo, jut yang lain, mencih. Mati untuk selapih le, yang lagi yang pemahaman tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Undang bendanya muli. Hah? Undang bendanya. Mana? Nak beli kawan. Pakai mai. Nah, nó về đây đây không? Nyo anak tak lok ni. Wujudnya anak tak lok ni. Wujud bidang baka mukhalafatul hawadis dia nafsi anak tak lok tahu ni. Arti bak kudrah iradah yang baguna tak lok ni. Makna tak lok nom tangke. Tak lok tahu ni.
Makna takluk long tangka mengikat. Mengikat dengan yang lain. Maka wujudnya hana takluk je. Lagi hayat je. Hayat hana takluk tahu. Contoh takluk. Ngak mudah terpahami wujud tu. Kudrah iradah takluk dengan segala yang mungkin. Kudrah, makna kudrahnya kuasa, mampu Allah Ta'ala. Nanti nak mudah dipahami pakar wujudnya hana takluk. Maka kudrahnya maknanya kuasa, makna iradah berkehendak. Maka kudrah iradahnya takluk bagi sekalian mungkin. Dan mungkin Allah jadikan, mungkin pula tidak Allah jadikan. Berarti yang paling berapa Allah menjadikannya dengan kudrah, dengan iradah Allah Ta'ala. Pukul pernah pun hana, nyo berarti takluk dengan sekalian yang mungkin. Mungkin Allah jadikan, mungkin pula tidak Allah jadikan. Rumah goreng ni lembut kali. Nyaman. Ya mabi. Ya mabi dia. Dah ada lagi. Oh pergi. Nyan makna takluk penuh, mati mengikat. Jadi nak takluk mati-mati ni. Sama. Sama dan basar takluk dengan sekalian yang maujud. Mana maujud yang benar Allah Ta'ala. Maka sama dengan basar takluk bagi sekalian yang maujud, yang na. Mana sama mendengar, makna basar melihat. Allah Ta'ala dengar, dia kalam kepada semua apa yang telah Allah ciptakan dan makna maujud. Dan cara takluk je. Maka wujudnya wujud diri. Dra Allah Ta'ala hana mentangkap dengan yang lain. Maka dia hana takluk dia. Hana mengikat dengan lain. Maka wujudnya wujud zat Allah Ta'ala. Dra Allah Ta'ala hana mengikat, hana mentangkap dengan lain. Maka dia hana takluk tahu. Hana takluk tahu. Maka wujud kerana Allah Ta'ala kena sama dengan yang mawujud. Kedengar pu yang kepegat yang kedepu tu. Dia kalah pu yang pegat yang sama lagi yang kudrah ngecit dengan segala mungkin. Kuasa, mana kudrah kuasa, mampu kepegat. Segala yang mungkinnya. Pu kepena pu hananya mampu Allah Ta'ala. Maka kena takluk je. Sementara wujudnya hana pula tapu. Maka hana takluk je. Hana mengikat tahu. Maka dia hana pula takluk. Hana pula mengikat ikat. Maka dia tipe dua peluhnya. Na yang bertakluk, na mengikat dengan yang lain. Na yang hana bertakluk, hana mengikat dengan lain. Wujud wujudnya wujud zat tidak kedua-duanya hana mengikat dengan lain. Hana butuh pada yang lain. Nya wujud zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kiban ni. La ilaha illallah. Kiban aku aja. Aku aja. Nyapa tanya aku aja yo. Nyapa aku aja betul. Ya. Jika macam-macam ulama tauhid, ulama fikah, ulama sufi. Maka betul maha betul ni dan papat betul ni. Malay tapan malay mendung tapi yang betul tu kufu agaknya. Kan, kampung mi tu mati. Saya kau dia beg yang le. Kan dia fikir dia kena.
Pan, kena dong. Dia ngaduk. Dah you tu pasal. Di peprak di campur. Dia dupan. Ya. Macam ada puak kakak ni, macam bacut. Mati ngan karena bayang sepintas lalu, anggap pegah wujud zat Allah Ta'ala. Pakan je wujud zat nan. Hana mungkin wujud lain. Awal-awal wujud ke zat. Kibar tak pegah tipe. Yang hana zat. Maka wujudnya wujud zat kan wujud sifat. Makanya wujudnya ke boleh pegang wujud zat yang sifat nafsiyah ni. Yang kan lewat ni. Kau dah pandai dulu. Dah pandai dulu. Dah pandai bukan hati tu. Lagi di dulu lagi. Dah cocok dah otik ni. Nampak penai mak wujud ni. Wujud pada anak ketimpulan ni, cocok ketimpulan tu, wujudnya wujud zat. Kan wujud sifat. Artinya ada itu adanya zat Allah Ta'ala. Maunya zat kana sifat dikawaikan kana. Na awal duduk sifat dengan zat hana. Nyatanya awal duduk dia. Ya? Awal nak tanya duduk sifat lain. Duduk mendengar dia, duduk melihat. Orang kaya berupah tengok. Dia biar nampak lah. Yang duduk sifat yang duduk awal nazat tengok. Awal nak draw tanya duduk tipu yang lain. Tipu cara ilmu tadi. Yang duduk cara ni dia kata untuk ilmu. Allah Ta'ala lagi begitu wujud zat. Bamandung tipu yang cikana Allah Ta'ala. Hana awal duduk hana. Awal zat duduk tipu hana. Awal tipu duduk zat hana cik. Dia bantu pegadat nama mendung mana. Bak dah pegang zat Allah Ta'ala na. Bamandung tipu na nama Allah Ta'ala mandung. Ni tanya kan lahir duduk. Sama mendengar, duduk mendengar tanya. Kanaumu baduk con kadang. Beropah mendengar. Ataupun melihat. Lagi ancit, hampah lah melihat tanya. Ban lahir. Maka sifat yang duduk na bak tanya. Bak Allah Ta'ala, wujud zat sifat jika na mandung bak zatnya. Ban 20 bak sifat kan 20 macam ban mandung yang lainnya. Yang kana bak Allah Ta'ala, kana bak Allah Ta'ala. Hana awal duduk nan. Ya. Ni kerja wujud Allah Ta'ala yang wujud zat, bukan wujud sifat. Karena sifat itu ikut kepada zat. Yang wujud yang dipegang, wujud kidam bakar sampai mentak kalimat, yang sifat yang dan mazat. Begitu zat itu ada, sifatnya bermandum nah. Hana ternapi setelah tabah, sifat bermandum nah sifatnya ba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, lewat dulu. Tak kecil kena. Yang kedua qidam. Wujud qidam. Makna qidamnya cit awai kana. Dahulu sedia cit kananya. Yang makna qidam. Pemakna cit awai kana la awalalah, tidak ada awal baginya Allah Ta'ala. Menyatanya na awal. Nak tanyanya didahului oleh tiada. Awal tanya hana dudona. Mati nak tanya awal hana dilai baru dudona. Allah Ta'ala hana lagi yang cipkan Allah Ta'ala. Hana awal yang lain cip Allah Ta'ala yang awal. Hana awal yang lain cip Allah Ta'ala yang awal. Yang makna kadim mati. Kepu boleh bergahnya wujud qidamnya. Banyak cik. Kepu boleh ada Allah Ta'ala. Tuhan tanya wujud. Mak Tuhan kau kena cik wujud. Kau wujud cik. Mana wujud kan ada. Kena patung Kristen kan wujud cik ya. Dah nak wujud mana wujud tu ada. Nyawa boleh pegang hati. Maka berbeza wujud Allah Ta'ala dengan wujud selain Allah Ta'ala.
wujudnya. Kau awak wujud ni lah. Maka kedam you le, balik lah mata. Kedam. Maka kedamnya cik sedia, cik kana Allah Ta'ala. Ni wujud cik waktu ada. Kedam boleh berkata. Cik kana Allah Ta'ala. Hana awai. Munyo tanya Tuhan awaknya. Tuhan patung, Tuhan pula, Tuhan apui. Kan? Tuhan pula awaknya. Macam Tuhan awaknya. Semua Tuhan mereka itu diawali oleh tiada. Isa, Nabi Isa. Tuhan mereka ya, Yesus. Bajan ni ke Tuhan awaknya. Balahin aja Tuhan. Hana. Yesusnya, dia pegang Tuhan awaknya. Balai ada Tuhan awaknya. Berarti nak awal Tuhan awaknya. Awal dulu bukan Tuhan. Akhir barunya jadi Tuhan. Berarti Tuhan mereka ada awal. Allah Ta'ala hana awalnya hadir maknanya. Nah, okey. Kanya gua. Kan tak fikir. Tuhan awaknya nak awal. Mandung Tuhan yang kan Allah Ta'ala. Mandung nak awal. Yang patung tinggal lanjut Tuhan. Kaya awal. Nak awal boleh buka. Awal kaya. Nah yang Tuhan kaya. Yang Tuhan temen. Awal temen nanti. Yang Tuhan kuih. Makan awal kan. Tepung lah. Dia wak-wak dia kuih. Tuhan kuih. Tuhan kuih. Tuhan nak yang. Ông cái đi bao nhiêu Tuhan tu, là kem ăn Tuhan, lo cái đi là cái chỗ ko, cái đi phụ bao nhiêu ko là kem ăn với cho Tuhan tu này, Makan Tuhan. kan Tuhan, Tuhan itu Tuhan awaknya, mak tanya yang kan Tuhan namanya, maka hanya Tuhan, si Allah Taala yang nya Tuhan tu boh, nya ke Tuhan, hanya tak pegang, hantar pegang hanya Tuhan, hanya. Kita pegang hanya Tuhan. Patung Yesus dan Tuhan. Walaupun Tuhan bagi awaknya, taklah etikut hanya. Karena kan Tuhan. Wajib etikut patung Yesus dan kan Tuhan. Walaupun dipertuhankan oleh mereka. Hanya takut yang Tuhan orang Kristen. Hanya kenyang. Tetap Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan mereka. Mengatakan patung Yesus dan Tuhan orang Kristen, musyrik tanya. Tidak kenyang. Musyrik betul. Menduakan Allah Ta'ala. Nah Tuhan walaupun kan Tuhan tanya Tuhan orang Kristen hanya ke Tuhan karena patung Yesus itu memang bukan Tuhan maka hanya takut hanya takut dia mampu cik ibu Tuhan awaknya yang dia pegang padahal Tuhan awaknya Allah Ta'ala cik Tuhan itu hantu awaknya. Nanti bengai Abdul Samad kat peluk penjara ke ngaganya patungnya kau ngagak patungnya mebli patungnya ni kai pegang Tuhan yang mebli kena dia kau bengai awaknya kai punan dia agama punan ke Tebusan. ke Penistaan. kau ji penistaan agama kenang pasal penistaan agama Ustaz Abdul Somad. Gara-gara pegang patungnya menciptakan Tuhan. Yang Tuhan ciknya Allah Ta'ala dah boh. Hana lah yang ciptakan Tuhan. Patung Buddha hanya kan Tuhan. Walaupun diterima oleh agama Buddha. Itanya guru SD kena. Guru SD. Hello guru SD cik le. Pedri ba anak mi nyo Tuhan dengan Buddha yang mutak gurunya guru yang pegahnya karena kan Tuhan kai pengalam mi patungnya patung Buddhanya Tuhan orang Buddha payah pegah kan Tuhan yang Tuhan Allah Ta'ala cip payah pegah mau hai kencak Allah Ta'ala ke Tuhan Belagi Nabi Musa jauh baik tanya oleh Fir'aun Tuhan kah Tuhan don yang pegat kah yang pegat don yang kena Tuhan don dengan Tuhan kah tak boh tanya oleh balik tanya Allah Allah Ta'ala nya yang kena Tuhan don dengan Tuhan kah yang kena Allah Ta'ala yang pegat lainnya Mak Fir'aun padahal tanya Fir'aun cik Tuhan ibu Tuhan dak ayah pegang kau Tuhan nak dia pelak Fir'aun maksud Fir'aun berakui Fir'aun yang Tuhan Musa nya maksud temannya ayah Tuhan kata tengok nanti pegang tu tengok Tuhan lo yang pegang kata
Tanya balik tanya Allah Ta'ala. Nak Tuhan lah. Tuhan kata. Nak yang Allah Ta'ala Tuhan tanya berdua. Maka tanya hanya pegang patungnya. Jongnya Tuhan awaknya. Hanya pegang ke Tuhannya. Salah pegang. Salah etikit tanya. Musyrik kita. Kalau kita mengetikatkan patung Buddha itu Tuhan bagi agama Buddha. Patung Yesus itu Tuhan bagi orang Kristen. Murtad kita. Puji Tuhan Yesus, again Tuhan awak Buddha, Tuhan mandum Allah Ta'ala. Matalah hanya ada kuinya utamanya kalau tandanya. Wajib hati mukmin katanya. Orang Islam mengiktikadkan Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan mereka, bukan yang lainnya. Lagi ya, iktikadnya orang mukmin. Nah, hanya tak iktikad yang lain ke Tuhan. Mudah-mudahan lain. Ada hayut tu. Hayut. Pernah aku tanya, nanti dah. Baca betul. Pernah aku tanya. Tahu aku mau. Ada orang tak ingat ada tak ingat. Dia kat pandai tu. Ya, ya. Ya Allah. Ikutnya nak buat malam pun get pun nak buat kan. Lagi betul lah. Ada lagi ada dengan pu juga. Pu yang boleh kita tengok lah. Mana dia kata tengok je. Mana boleh tengok dia. Yang Allah Ta'ala pu bu. Yang pah kira ulama sufi kita tengok lagi nyancik kita tengok. Pu bu Allah Ta'ala ni. Jauh dengan ulama sufinya. Allah Ta'ala ni no tengah gepu dip kita tanya dan gepu mati kita tanya yang juk atau ki tengah juk atau ki kita tanya tengah gaduh keadaan kita tanya berarti menghidupkan dan mematikan Allah Ta'ala kan tengah memberikan kehidupan kita dan tengah mematikan kita ayat mati pudik tengah gaduh atau ki tengah gaduh atau ki kita tanya nyan Allah Ta'ala buat Allah Ta'ala. Malaikat pun. Ada banyak lagi kan. Kau malaikat pun. Malaikat buat apa ni? Kalian nak buat yang orang. Kau bubut. Kamu pun Allah yang kamu Ibu-ibu kerana kemudiannya, ibu kemudiannya. Ya, kadimnya membangsakan kepada rumah bagi. Apa? Pada rumah bagi kadimnya. Kadim mak kadim kita bawa punya petak kadim bakzat Allah Ta'ala Mampu terlahir daripada zat Allah Ta'ala. Ada itu tadi. Ana Kurban Ana mana lagi wujud hidam baka bandungnya dengan kadim zat kadim bandung Artinya kena bagian berubah. Disebut kadim hakiki. Yang kedua kadim zamani. Yang ketiga kadim idafi. kadim hakiki jika Allah Ta'ala kadim zamani dengan Allah Ta'ala secara zamani zaman buat ni Bukan Allah Ta'ala berzamun ni nak. nanti kalau Allah Ta'ala ke zaman buat zaman tiput kan zaman dah mana pegang zaman hana zaman Allah Ta'ala itu tidak berzaman zamani kemudian ada zaman idafi. Idafinya mempersifatkan sesuatu itu kepada Allah Ta'ala secara idafi. Yang
Yang nya kadim, cik kadim zat Allah Taala tu. Kadim yang hakiki. Yang dume kan. Kadim hakiki jika anak idilah bina. Anak idilah. Anak itilah. Mak kadim zaman ni yo kadim kepada mungkin. Maka yang disebut masa pada masa yang disebut kepada kadim zaman ni. Ada nama si mungkinnya guna diikut dengan udip selama hidup. Maka ini kagak pula kadim zaman ni. Yang tahu leh, puleh. Ha? Puleh kadim nama ni benar. Adanya kadim ni tapi Kau boleh kadim zaman ni letaknya. Yang berkehendak kepada zaman tahu. Allah Taala hanya berkehendak kepada zaman. Berarti yang berkehendak kepada zaman makhluk. Makhluk. Berarti yang disebut itu kadim zaman ni berarti makhluk. Kadim hakiki. Pandai nak kadim makhluk rumah. Kadim Allah. Benar. Kau belah lagi. Kadim Allah. Kau makhluk. Tetapi yang datanya munafik hana tu kadim la ilaha illallah. Hana kita boh. Tetapi disebut dengan kadim zaman ni dan kadim tetapi. Idafinya tak idafah tak petiput Allah Taala. Jadi lebih juga contoh kadim tetapinya awalnya ayah hingga ni. Karena makna kadim kan awalnya. Dah hana untuk bak pegah bak tipe baharu ya ngonan kan tipe baharu. Tipe baharu hana tipe kadim. Maka inang disebut bahawa katanya tak perlu mungkin bak-bak yang mungkin. Bek tak sanding mungkin kepada barang yang mungkin. Ini cik barang hana mungkin mendung. Maka barang Kadim damani ngon kadim idapi barang hana mungkin mendung. Kita hana mungkin jika mungkin. Kadimnya Inang sebut jika mungkin kenuku. Mungkin dengan bahasa katanya kan. Tetapi mungkin minan mungkinul wujud. Jadi makaji disebut apa mungkin menul wujudnya. Kan? Jadi kan dengan makna mungkin biasanya tu. nya mungkinnya mungkin ba Allah Taala secara akal ciknya. Cik mungkin tanya kau mungkin gopnya. Karena lagi kepegah hijab. Mungkin menjadikan. Kepuja. Menjadikan. Haruh ba Allah Taala kepuja. Ya, betul. Tapi watai apa juga. Hana le haruh. Karena kaidah meng kaidah lu kudrat iradat. Monya tak pegah mentang haruh maka kata menapi akan disebut Allah kudrat iradat. Kau benar. Kau benar. Tadi pegah dulu. Kan, nyat ijaz. Nyat saya ijaz. Saya ijaz. Benar saya juga. Itu kedua tu. Akan menjadikan. Jis sayuja, jis kan badai tambang dalam mungkin. Yang akan guna. Yang akan guna. Yang akan guna. Yang akan guna. Maka macam haruh. Karena yang macam hak pun Allah Taala. Menyayangkan pegang benar apa? Hana dia harum. Menyayangkan guna haruh. Kan? Menyayangkan benar. Oh, karena wajib, karena bukan, karena dia sifat Allah kudrat iradat. Lahir sifat kudrat iradat menyahana ilmu. Maka ini digolongkan dalam sifat dalil dalam alam dalil. Nyangka benar. Yang pun pegang dulu. Tahu tengok daftar tengok. Apa ada kalau lom le. Kau hanya bilang jangan. Kan benar. Apa pegang laju. Kan jauh. Yang dah. Jadi nyawa tu nak keput boh kan. Tanah 8 boh tu. Karena aku pegang. 8 boh. Tampuk boh. Allah tak boh. Sampai je 8. Nah, betul. Yang lagi yang betul. Ya, kelengnya. Yang kelengnya mati. Cuma mak contoh je kan lagi. Bagi ni kan betul tak pambah tapi contoh je kan menang. Itu kisah mandumnya. Berarti mandumnya mungkin bak Allah mandum. Artinya pun mungkin ijab menjadikan. Mungkin sayujat akan menjadikan. Yang mungkin yang kalau nak tengok pernah yang nak sayujat. Lagi ada contoh je. Kan lagi puno contoh je. Tiba le bukan puno contoh.
Oh, ciulah lo. Punya contoh aku boleh pegang, barang kanannya kali wajib. Tanya kanannya kali wajib kalau mungkin. Padahal pun dasar mungkin pun. Yang Bahkan wajib pegang mungkin karena kudrat takluk dengan kudrat iradah ke kemuli. yang haruh ba Allah Taala gepuna-puna. Gimana? Gepuna ngena. Syah yang haruh ba Allah Taala. Haruh ke Allah Ta'ala bandua bohnya. Haruh ke pena. Macam apa? Haruh pada hana bandua. Ya, oh, cik dekat dia. Sebab yang kamu sampai lo. Bandua haruhnya. Datang tu, nanti yang mana haruh? Jik ke pena, jik ke hana. Dua bohnya. Kan tak boh. Kamu pena je, kamu hana je. Yang haruh bakal kita nyo, Allah Ta'ala lagi nyam. Dalam bahasa haji. Oh. Gepuna. Nak tahu doa lo. Yang apa bahasa? Apa kalimat? Nah, Hmm. antara gepuna dengan na kan beda. Ha? Gepuna dengan hana beda. Berarti punya kepena wajib. Ha? Punya kepena wajib. Yang gepuna haruh. Punya pahana harus wajib. Gepuna haruh. Ah, bahawa dua harus wajib. Betul. Apa betul wajib? Apa dia mula lah. Dalam konek. Anak wajib. Dalam konek. Yang kata ulang. Ah, betul. Mandua harus ya, hana wajib nah. Gepuna yang haruh Allah Taala. Gepuna. Kan? Yang antara gepuna dengan na beda kan? Beda kata-kata tadi. Beda kan? Gepuna dengan hana. Beda hana. Beda ni. Ah. Nah menyolong definisi lo kan. Gupuna mungkin dalam wadah itu nah barangnya. Menyona si barang kana. Ada lupa. Kau lagi anti. Ada mama iwang. Ada mama dia gupuna. Dia kalau mami lupa gado. Munyo tahana mesti kagak ada kata ni. Ya. Yang buat you kumua. Kau tafsir kata-kata dengan kumuli. Dia cuma aku bayangkan mana antara gepuna dengan na macam. Yang macam tapi. Antara gepuna dengan hana. Ha? Jadi mana? Ha. Ketimpulan itu. Kerana tidak boleh. Kaya tak tanya mana ni mereka cari. Ketimpulan itu mana? Banpat mandumnya, lapan bohnya, yang tetap bermakna mungkin. Ijad menjadikan mungkin Allah benar. Sayujad akan benar, mungkin akan benar. Walaupun dia kalau menolong. Ini mutayu. Kalau nak buat dah, Allah Taala ke baik mungkin bukan mungkin Allah Taala. Walaupun hanya mungkin makai dia. Bukan orang mutayu pakai roti ni. Dia tinggal dia tu pun. Ini kena bukan mungkin betul punya anak tidak wajib. Allahu annahu lam yujad. Ya. Bukan contoh Allah Taala dijadikan gajah terbang gading. Ya, betul. Tapi halal pula. Anak betul. Dalam na barangan. Boleh pegangnya mungkin boleh pegang. Tetapi na alam ilmu Allah. Betul. Dan tengok betulnya. Tapi buat pegang wajib benar. Tanya kena tu kau wajib nak ngalah tim tu. Maka ji dari awal dah pegang barangnya. Tak perlu ubah mungkin arti barang yang mungkin. Ya. Kan? Jadi punya tak perlu barang yang mungkin yang ada barang yang ada. Ubah. Kau benar. Ya. Yang ubah. Tak perlu barang jemput lurah barang yang mungkin arti barang yang mungkin. Barangnya mandu mungkin. Ya. Mungkin tu. Hana mungkin. Allah Taala mungkin betul kan? Ya. Ha. Mandum pun Allah Ta'ala nya mungkin mandum. Hana yang hana mungkin. Walaupun bakai tanya mungkin. Dibantu ada pegang. Tak perlu yang mungkin. Baik mungkin. Bak pegang tu ada mungkin mandum. Pun Allah Ta'ala mungkin. Hana istilah hana mungkin. Tidak bawa macam mungkin. Apa? Hana istilah hana mungkin. Ya. Hana istilah hana mungkin Allah Ta'ala buat Allah Ta'ala-nya. Walaupun bak ulai dia hana mungkin tu. Tapi boleh pegang zaman tu but mungkin mati. Mati tak bah no, but mungkin. Hana istilah but hana mungkin. Ke makna mungkin bila kita lemah.
Dan mungkin dengan bahasa katanya dengan mungkin yang disebut di dalam kitab hana sama. Nya nak faham lagi orang pegah benda mungkinnya mungkin dah mungkin hana. Nya kalau barang kalau pun Allah Taala tetapi barang yang kana dalam ilmu Allah untuk buku nyata bahawa Allah Taala nak ilmu ganyan maka lahir dengan kudrat iradat maka nak barangan maka ketika tak menafi bahawa Allah Taala barangnya hana wajib nak arti mungkin maka kata penafi akan sifat Allah Taala kudrat iradat dengan ilmu boleh tu orang tak pegang nak mungkin makanya anak istilah nak mungkin karena barang kana maka mungkin gayu mungkin gayu anak istilah nak mungkin mandu mungkin mandu mungkin boleh pegang nak mungkin benar mati yang kita bahasa benar betul antara benar dengan Hana dengan hana beda. Nyan banduannya mandu mungkin mati. Karena but Allah Taala kan but katanya. Bukan but selain Allah Taala. Harus buat Allah Taala ke guna. Nyok. Betul ya, kan betul. Ada terhale betul. Yang ada perlu barang mungkin yang barang yang kana ya maka lah ilmu yang kaya katanya. Nah barang yang puana. Nah, anu tu nah. Kau dia kan. Kau dia lah. Betul dia kaji. Kaji nak banyak ni. Hilang aja. Banyak perlu barang mungkin ada yang tadi mana baik. Enggak ada kitab dah ambil baik. Napa insya-Allah tengok tetap kaji lah. Hanya untuk Tamta bahasa yang tepat tengok. Cara pegang. Mungkin lun kalau tepat dalam cara pegang. Supaya dia lu pegang. Yo untuk bijak suasana untuk. Ya betul. Jadi ada bahan tu. Ya betul. Ada kamu ada bahan tadi. Matinya payah lu minta bahasa lebih pahlo. Di banding dipegang berlangsung tak terima. Ini kena bahasa yang pah pegang tu. Yang bahasanya payah dah kita sehingga pada pegang lah kita mau juga. Yang kaji enaknya, artinya kesimpulan di malamnya, maka kesimpulan yang pertama bahwasanya wujudnya wujud zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kadirnya ciptana Allah Taala. Tidak ada awal baginya Allah Taala, tidak ada awal baginya Allah Taala. Beda dengan kitanya mengawal kitanya. Maka bandung yang kan Allah Taala nan, maka hana berhak tercok sebagai Tuhan. Walaupun mereka sudah mempertuhankan segala-galanya, tapi baktanya tetap hansah tercok Tuhan menyokong Allah Taala. Karena yang tipe dua keruhnya ke yang berhak tercok ke Tuhan. Bak Tuhan selain Allah Taala, bantaboh dan tipe dua keruhnya. Baik takkan taboh mutikan dan baknya. Yang untuk tercok tipe 20-nya hana bak Tuhan awaknya. Nanti bak Tuhan tanya Allah Taala yang na tipe 20-nya. Ketika taboh tipe hana berarti hantar tercok ke Tuhan, hantar tercok Tuhan. Yang kena kesimpulan tanya malamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sukhtika wan nar.
اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وارحمنا ووالدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا ويقينا صادقا وعملا صالحا يا الله يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله على سيدنا محمد. الله يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه